السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah An-Nisa daripada hubungan surah Fatihah, iaitu kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, golongan orang yang Allah bagi nikmat. Dalam surah An-Nisa ada penjelasan dalam ayat 69, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan golongan yang dimurkai dan bukan juga golongan yang sesat. Golongan yang sesat kita dah baca sebelum ni ialah Nasara, dan Nasara sebahagiannya telah disebut dalam surah sebelum, iaitu surah Ali Imran. Ada satu lagi golongan zalim, iaitu golongan munafikin. Jadi golongan munafikin banyak disebut dalam surah An-Nisa, banyak disebut dalam surah An-Nisa yang kita akan baca. Cuma dalam surah An-Nisa seperti mana surah-surah lain, ada juga Yahudi, ada juga Nasara disebut. Tapi rata-rata dalam surah ini banyak disebut tentang munafikin. Surah ini juga dipecahkan kepada dua. Satunya daripada ayat pertama hingga ayat 57 mengenai hukum-hukum rakyat jelata, umat biasa. Peraturan undang-undang kepada semua umat Islam, daripada golongan bawahan ataupun pengikut-pengikut ataupun umat biasa. Manakala bahagian kedua daripada ayat 58 hingga ayat 175, hukum-hukum mengenai pemerintah. Hukum mengenai pemerintah. Jadi sebahagiannya mengenai ayat biasa, sebahagiannya mengenai pemerintah. Dan ke semua hukum ini, baik untuk rakyat biasa, untuk umat biasa, baik untuk pemerintah, berkisar mengenai adil, ditegakkan keadilan. Agama itu adalah perkara yang dikira adil di sisi Allah, iaitu membasmikan kezaliman. Semua perkara yang bercanggah dengan wahyu dikira zalim. Walaupun manusia tak faham, walaupun manusia tidak sedar, dia tetap dikira zalim. Hakikatnya adalah dia zalim. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada hamba peraturan dan undang-undang untuk umat semua dan untuk pemerintah supaya jaga keadilan dan elak daripada kezaliman. Dalam surah Nisa sempena nama An-Nisa, mana wanita, ada suatu perkara yang disebut di sini adalah kezaliman biasa berlaku di zaman jahiliah dulu kepada golongan ini, wanita dan juga kanak-kanak. Jadi oleh kerana wanita dan kanak-kanak adalah mangsa kezaliman, Allah Ta'ala utamakannya. Jadi diperbetulkan perkara-perkara yang berlaku di kalangan mereka dulu. Jadi dalam surah An-Nisa, di samping Allah zahirkan padanya keadilan dan membasmikan kezaliman, dalam surah ini juga golongan yang sentiasa dizalimi dan ditindas adalah wanita dan kanak-kanak, diberitahu dengan jelas. Jadi undang-undang adil khusus kepada golongan wanita dan juga kanak-kanak. Khusus kepada golongan wanita dan kanak-kanak. Secara umumnya diberitahu segala-gala kepada sesiapa saja. Di segi umumnya adil kepada semua, tidak zalim kepada semua, tapi secara khusus kepada wanita dan kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dengan takhwif. Takhwif maknanya ayat yang melembabkan manusia takkan rasa takut untuk zalim. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, kamu hendaklah takut akan Rabb kamu yang telah menciptakan kamu daripada satu jiwa, iaitu Adam.
Wa khalaqa minha zawjaha, dan dia telah ciptakan daripada jiwa satu itu pasangannya, iaitu Hawa. Wa batha minhuma, lalu dia biarkan daripada dua itu rijalan kathiran wa nisaan kathira, lelaki yang ramai, wanita yang ramai. Jadi oleh kerana bermula daripada dua, maka perlu diadilkan. Bukan orang lain, daripada keturunan yang sama, daripada mak ayah yang sama, ramai laki-laki dan wanita itu, berhak mereka itu diadili. Oleh kerana daripada mak ayah yang sama, walaupun dia ramai macam mana sekalipun, mereka semua berhak diadili. Sebab daripada keturunan yang sama. Jadi takutlah pada Allah yang telah menciptakan kamu asalnya daripada Adam. Kemudian Allah ciptakan daripada nafsu, pada ciptaan sama itu Hawa, dan daripadanya laki dan perempuan yang berhak dapat keadilan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah kamu akan Allah. Diulangi semula. Yang mana kamu zaman jahiliah pun kamu sebut nama Allah bila takut. Zaman jahiliah pun kamu sebut kaum kerabat apabila takut. Jadi takutlah kepada Allah yang kamu meminta dengan sebut nama Allah, meminta dengan sebut nama kaum kerabat dalam kehidupan kamu. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Taala menguasai kamu, mengawasi segala gerak-gerik kamu. Peraturan pertama pada umat ialah anak yatim. Anak yatim. Wa atul yatama amwalahum, dan bagilah kepada anak yatim harta mereka. Bagilah kepada anak yatim harta mereka untuk kegunaan mereka. Untuk kegunaan mereka. Selama mana mereka dipelihara oleh kamu, gunalah harta mereka untuk kebaikan dan kegunaan mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib, jangan pula kamu tukar ganti bagi yang buruk dan ganti daripada yang baik. Jangan kamu tukar ganti dengan bagi yang buruk kepada mereka dengan disimpannya yang baik. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, janganlah kamu makan harta mereka dengan cara digabungkan dengan harta kamu. Jangan kamu makan harta mereka dengan cara digabungkan dengan harta kamu. Kamu ambil harta mereka, katalah perlu dalam perkara ni RM30. Kamu ada 3 beranak, anak yatim 1. Jadi perlu padanya RM30. Kamu ambil harta anak yatim RM20. Gabung dengan harta kamu RM10. Jangan buat begitu. Jadi jangan kamu makan harta mereka dengan digabungkan dengan harta kamu. Kenapa ada makna ini? Kamu buat begitu supaya menghilangkan tomohan masyarakat kepada kamu. Tidak kata ambil harta mereka saja, ambil juga harta kamu, tapi cara tak betul. Dengan cara banyak ambil harta mereka. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya cara yang demikian itu dosa yang sangat besar. Bebanah hukuman yang menyebabkan dosa yang sangat besar. Hukum yang kedua, kahwini anak yatim kadang-kadang menyebabkan zalim, tak adil. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, sekiranya kamu bimbang kamu tak akan berlaku adil pada anak yatim apabila kamu kahwini mereka, maka fankihu ma taba lakum minan nisa, maka kahwinilah olehmu wanita lain yang halal bagi kamu di kalangan wanita-wanita yang ada. Masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, maka sekiranya kamu bimbang kamu tak akan berlaku adil dengan berjumlah bilangan seperti tadi, fakhtaru wahidah, maka pilih satu sahaja. Aw ma malakat aymanukum, atau hamba-hamba kamu. Sebab asalnya adil. Sini Nabi tahu 2 atau 3 atau 4 dibenarkan ikut kemampuan. Tapi sekiranya kamu bimbang takut tak adil, maka pilih satu atau hamba. Asalnya adalah untuk jaga keadilan. Zalika adna alla ta'ulu, cara yang demikian itu adalah lebih hampir kepada kamu tak akan menzalimi. Maknanya kena adil, tidak zalim. Semua ni berkisar mengenai tidak adil dan zalim. Jadi kamu kena jaga.
Kalau kamu rasa kamu tak adil, begini. Dan cara yang Allah Ta'ala ajar ini semua kepada kamu, tidak akan berlaku zalim. Peraturan yang ketiga, wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Dulu Arab jahiliah, dia apabila kahwin dengan anak yatim, dia tak bagi mahar. Dia tak bagi. Itu satu kezaliman. Sini Allah Ta'ala beritahu, wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Kamu hendaklah bagi kepada wanita mahar-mahar mereka apabila berkahwin, nihlatan, dengan gembira, dengan sukarela, dengan penuh kegembiraan, bukan terdesak. Walaupun ia merupakan suatu resam yang sudah berubah daripada resam asal kamu. Jadi apabila ada arahan seperti ini, golongan orang jahiliah yang selama ini tidak begitu, dia merasa susah hati, seolah macam terpaksa bagi mahar. Jadi Allah beritahu, kamu kena bagi kepada wanita-wanita yang kamu kahwini akan mahar mereka dengan suka hati. Cuma fa in tibna lakum an syai'in minhu, sekiranya dia secara sukarela, wanita itu yang isteri kamu secara sukarela bagi kepada kamu balik sesuatu daripada mas kahwin, dengan cara senang hati dia bagi kepada kamu, maka fakulu, kamu boleh makan. Jadi boleh guna. Boleh makan dengan mana boleh guna. Hani'an, dengan penuh lazat, mari'an, dan kesudahan yang baik. Mana tidak akan memberi kepada kamu dosa. Dan perkara itu adalah halal. Tidak makruh padanya. Peraturan yang keempat, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan pula kamu gopoh bagi kepada orang-orang yang kurang kepandaian. Sini orang yang lemah berfikir. Terjemah lainnya bodoh. Janganlah kamu bagi kepada orang-orang yang kamu jaga di kalangan mereka-mereka yang lemah fikiran. Harta yang kamu jaga daripada harta mereka. Sini harta yang kamu jaga daripada harta mereka. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang mana Allah jadikan harta tadi bagi kamu sebagai asas kehidupan kamu. Warzuquhum fiha, kamu bagilah pada mereka sebagai sumber rezeki untuk mereka daripada harta itu. Waksuhum, kamu carilah pakaian daripada harta itu untuk dipakaikan kepada mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan kamu katalah kepada mereka perkataan yang menyenangkan hati mereka. Maknanya harta-harta ini adalah harta yang dimiliki sepenuhnya oleh mereka, cuma tak boleh dibagi secara keseluruhan kerana bimbang takut dia akan rosak dan membazir. Anak yatim, dia kena diajar dan diasuh dan dididik. Lebih-lebih lagi tentang pengurusan harta. Wabtalul yatama, adalah kamu uji dengan cara latih mereka akan anak yatim itu daripada kecil lagi, daripada belum balik sehingga selepas balik, hatta idza balagun nikah, sehingga bila mereka sampai tahap umur akan kahwin, maka pastikan penggunaan harta itu dikira bijak. Penggunaan harta oleh mereka itu dikira bijak melalui latihan dan juga ajaran, didikan. Fa in anastum minhum rusyda, maka apabila kamu tengok daripada anak yatim yang besar tu, yang sudah besar remaja, yang berhak untuk kahwin, rusydan, ada kepandaian dan bijak menggunakan harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahlah kepada mereka semua sekali harta mereka yang kamu jaga sebelum itu. Wala ta'kuluha, janganlah pula kamu memakan harta, mengambil harta anak yatim israfan, dengan cara melebihi dan melampau. Wa bidaran, dengan cara gopoh, untuk diambil sebelum mereka cukup umur, iaitu ayat baru takut mereka itu besar dan berhak mengambilnya. Wa man kana ghaniyan, cuma penjaga-penjaga anak yatim ni sekiranya mereka memang orang kaya, falyastafif, tahanlah diri daripada mengambil harta mereka itu, jagalah mereka dan tidak perlu mengambil harta.
Wa man kana faqiran, dan sekiranya yang menjaga anak yatim tu dia sendiri fakir, falyakul bil ma'ruf, dia boleh makan dengan cara yang ma'ruf, iaitu dengan cara kadar hajat dan keperluan. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, maka apabila kamu ingin menyerahkan kepada anak yatim yang sudah remaja amwalahum, harta mereka untuk mereka guna secara bebas, fashhidu alaihim, maka sunatnya kamu ambil saksi. Maknanya carilah saksi, bawalah saksi untuk diserahkan harta itu kepada mereka supaya hati mereka tenteram. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Ta'ala menghitung segala amal-amal hamba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Ayat ini adalah peraturan yang kelima. Keadilan di segi pembahagian harta pusaka. Ayat ini juga merupakan pembatalan resam jahiliyah yang zalim. Kata-kata zaman jahiliyah, siapa yang berkuasa dialah membolot harta. Biasanya golongan laki-laki dia berkuasa penuh di atas mana-mana kabilah atau mana-mana keluarga, sehingga sampai tahap golongan wanita terabai dan diinyayakan kerana mereka tidak boleh memiliki sebarang sesuatu di segi pusaka. Malang juga kepada anak yatim yang daif, juga tidak ada bahagian pada mereka pusaka. Jadi kematian menggandakan penderitaan. Ini resam jahiliyah. Siapa berkuasa, dialah raja, dialah memiliki segala-gala. Golongan yang daif, kalangan wanita dan budak-budak ataupun kanak-kanak, lebih-lebih lagi anak yatim, menjadi bangsa kezaliman mereka. Ini zaman jahiliyah. Walaupun ada sebahagian mereka yang memiliki sifat kasih belas, tapi sifat itu terpendam begitu saja dalam diri manusia. Manakala masyarakat umumnya seolahnya berada dalam keadaan penderitaan, hidup dengan penuh penderitaan kerana tiada sistem, tiada peraturan yang adil. Jadi perkara ini memang dirasai sungguh oleh para sahabat, sebab adalah kehidupan mereka sebelum Islam, sebelum mereka itu mengetahui ilmu daripada wahyu Tuhan. Kurang itulah mereka dikira jahiliyah. Jadi peraturan yang kelima mengenai pembahagian pusaka. Asal makna pusaka adalah harta yang bukan dicari oleh penerima. Harta adalah susah payah daripada orang yang meninggal. Kalau dia cari, memang dia bebas nak bagi kepada siapa, banyak mana dia nak bagi. Tapi oleh kerana harta pusaka adalah harta orang lain, harta yang ditinggalkan oleh orang yang lain yang telah mati, mereka dapat itu pun kerana mereka kaum kerabat.
tidak hasil pada pencarian dan titik peluh mereka. Jadi Allah akan bahagikannya secara adil, sebab Allah Maha mengetahui siapa yang patut dapat banyak. Allah Maha bijaksana dalam menetapkan jumlah bahagian-bahagian itu. Jadi seseorang yang tidak boleh menerima pembahagian pusaka ini, dia mencabar Allah dari segi ilmu, mencabar Allah dari segi kebijaksanaan. Dia kata dia lebih tahu, cara pembahagian dia lebih adil, lebih sesuai. Bermakna dia telah mencabar ilmu yang sempurna yang ada pada Allah. Dia telah mencabar kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam menetapkan kadar-kadar pusaka. Sebab itulah dalam hukum pusaka ni, natijahnya kufur. Sebab manusia membantah Allah dari segi pelaksanaan hukum. Allah beritahu asalnya, lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrab. Bagi golongan laki-laki, dia ada bahagian harta orang yang ditinggalkan oleh ibu bapa atau kerabat terdekat. Bagi golongan laki-laki memang tak dinafikan, dia ada bahagian dia. Tapi bukan semua. Allah kata dia ada bahagian dia. Ini sebagai mukadimah pembahagian pusaka. Bagi golongan lelaki, dia ada bahagian daripada harta orang. Mana bukan harta dia. Dia kena sedar harta tu harta orang, bukan daripada titik peluh dia, bukan daripada ikhtiar dia. Hanya dia ni disebabkan keluarga saja, kerana keturunan saja dibagi dan diagihkan, bukan daripada ikhtiar. Sebab tu Allah kata mimma taraka, daripada harta yang telah ditinggalkan oleh al-walidan, mak ayah dia, wal aqrabun, oleh kaum kerabat yang terdekat. Bukan dia cari, bukan ikhtiar dia. Jadi golongan laki-laki ada bahagian, tidak dinafikan. Jika ayat ini dibaca kepada orang Arab, ada bahagian tu dia setuju, cuma dia naknya semua bahagian. Itu orang Arab dulu, jahiliyah dulu gitu. Allah kata ada bahagian. Maknanya bukanlah syariat ini menafikan hak mereka. Syariat juga mengekalkan hak mereka, tapi cara adil. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, walin nisa, bagi golongan wanita pun nasibun, ada bahagian juga. Ada bahagian juga mimma tarakal walidani wal aqrabun, daripada harta yang ditinggalkan oleh ibu bapa yang meninggal atau kaum kerabat terdekat. Mana wahai orang Arab, kamu kena sedar, bagi wanita pun ada bahagian, bukan tidak ada bahagian. Jadi sini menegakkan syariat yang adil, menafikan resam yang jahil. Kalau mau saya sama, menafikan resam yang jahil. Asalnya resam jahiliyah yang ada di kalangan Arab. Mungkin resam-resam lain pun ada juga. Tak semestinya perkara ni hanya tertumpu kepada orang Arab. Asalkan tidak adil, maka semua resam dibasmikan. Arab ataupun bukan Arab, Ajam ataupun siapa saja. Jadi seseorang apabila masuk Islam, dia kena serah akal dia kepada wahyu. Dia kena bebaskan akal dia daripada terikat dengan resam-resam kabilah dia, tempat dia. Kalau tidak, bila dia jadi Muslim? Muslim makna serah diri. Kalau masih tak serah diri, masih terikat dengan budaya, masih terikat dengan peraturan setempat, apa makna Islam? Tak sempurna. Muslim mana serah diri. Saya masuk Islam, saya bersyahadat. Mana saya nak patuh perintah Allah, saya nak ikut Rasulullah. Kalau masih lagi berpegang dengan syariat bukan Allah dan Rasul, apa makna Islam dia? Diragui. Tak jelas. Oleh kerana itulah permulaan bagi pembahagian pusaka, Allah Ta'ala beritahu atas dasar-dasarnya begitu. Maknanya bagi lelaki tidak dinafikan, dia ada bahagian harta orang yang tinggalkan. Bagi wanita juga ada juga bahagian harta orang yang ditinggalkan. Kena sedar, pusaka ni adalah harta orang. Kita tak usik harta dia. Tidak kacau pada harta yang dia cari. Kita nak bahagikan adalah atas dasar harta orang. Orang lain cari. Cuma dia sudah mati. Dia pergi. Maka setelah dia pergi, pembahagian dia ikut patuh pada syariat Allah.
Jadi akan dapatlah juga kepada golongan wanita. Bagi Arab masa itu yang baru masuk Islam, maka ayat seperti ini suatu tamparan hebatlah kepada resam. Dia tak boleh terima ni kalau dia tidak betul-betul Muslim. Kalau dia munafik, memang dia menolak dalaman. Zahir saja ikut Nabi Muhammad, dalaman dia tolak. Mana dia munafik? Dia masih lagi tidak setia, tidak jujur dalam masuk Islam. Jika zaman dahulu masih lagi mengingkari mana-mana hukum Allah. Engkar tu bukan perkataan, engkar tu dalaman. Tolak, saya tak setuju. Jadi munafiklah dia. Jadi Allah adakan dulu dengan bentuk kesedaran dasar. Ada bahagian masing-masing. Wanita dia ada bahagian juga, lelaki juga sama, yang ditinggalkan oleh kaum kerabat yang terdekat, ibu bapa dan juga adik-beradik atau sebagainya, mak ayah. Harta tu tak kira. Mimma qalla minhu aw kathura. Sama ada apa yang ditinggalkan oleh orang mati itu sedikit daripadanya atau banyak. Sedikit cara sedikit, banyak cara banyak. Tidak kata kalau sedikit laki-laki sajalah, atau sedikit bagi kepada wanita sajalah. Tidak. Keadilan nak supaya sikit, bagi cara sikit, banyak cara banyak. Tetap peraturan. Jadi sini nak memasuki bahawasanya keadilan dalam pembahagian tidak kira jumlah. Tak kira jumlah. Dia kira dapat dibahagikan seperti mana yang diatur ataupun disusun oleh Allah yang Maha Bijaksana. Nasiban mafruḍa, bahagian-bahagian yang wajib daripada Allah. Sini mafruḍan min janibillah, bahagian-bahagian yang wajib yang ditetapkan oleh Allah, bukan oleh akal manusia. Peraturan yang keenam, dulu apabila dapat harta seperti dua yang runtuh, sebab harta tak dicari, tiba-tiba mati orang kaya daripada kaum kerabat, dapat harta melonggok-longgok, harta yang tak dicari. Biasanya orang sukalah, kita tak penat, kita tak susah, tiba-tiba dapat harta yang ditinggalkan oleh kaum kerabat yang kaya raya. Katakanlah satu orang tu dia miskin, tapi kaum kerabat dekat dia sangat kaya. Kita nak cari pagi pun tak ada, nak cari petang pun tak ada. Hidup ala kadar. Tiba-tiba kematian satu orang yang merupakan kerabat terdekat. Dia adalah orang yang kaya. Jurang hidup kita dengan dia begitu besar. Dia tinggal harta berjuta-juta. Maka apa yang berlaku? Satu kejutan kepada manusia itu. Dulu pada zaman Nabi, zaman jahiliyah, masa pembahagian harta pusaka ni, ramai orang akan mari. Kerana kegembiraan dapat harta dengan tidak dicari, bergembira. Jadi mereka yang datang untuk melihat pembahagian harta pusaka dibagi juga sebagai kegembiraan, sebagai memperlihatkan kegembiraan. Dia bagi, siapa-siapa mari bagi, ambillah, kerana kita dapat free, kita dapat bercuma. Ini cara dulu. Jadi sampai saat jadi resam juga. Pembahagian pusaka ni menjadi resam. Jadi di waktu pembahagian pusaka, ramailah orang akan mari. Lebih-lebih lagi fakir miskin, tumpang sekaki. Jadi nak gembiranya diadakan pembahagian-pembahagian juga. Ini juga resam bahaya. Resam bahaya. Sebab harta tadi apabila Allah tetapkan pada orang tertentu, orang luar tak boleh masuk. Mana pula nak bagi? Kita ada 5 adik-beradik, atau kita ada keluarga yang akan 5 pusaka ni, katalah 10 orang. Mari orang luar 100, macam mana nak buat? Dia akan mengganggukan pembahagian itu. Dan ini adalah resam jahiliyah. Di mana ada pembahagian pusaka, tertunggu-tunggulah golongan yang nak mari cari sikit sebanyak. Ada saja kematian, orang lain sedih. Puak-puak ni gembira. Puak-puak nak mari tengok pembahagian pusaka ni bergembira. Kematian menyebabkan kegembiraan segolongan. Jadi resam ini juga dibasmikan oleh Allah Ta'ala. Resam.
Jadi Allah Ta'ala beritahu pada peraturan yang ke-6, wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Dan apabila hadir juga pada waktu pembahagian pusaka itu oleh kaum kerabat yang jauh, sepupu kau siapa, apa dia tidak ada hubungan dengan faraid. Wal yatama, anak-anak yatim pun juga mari. Wal masakin, dan fakir miskin, dia mari. Sebab ini resah. Farzuquhum minhu, sini terjemahannya, bagilah makan kepada mereka daripada harta itu secara tabarru'an, secara buat kebaikan, bukan bagi harta. Bagi makan ni maknanya buatlah jamuan. Katalah mari berapa orang? Katalah mari 50 orang. Apa perlu kita masak? Sekian-sekian masakan. Atas satu kepala jatuh RM10, RM500. Mana gitu? Kalau harta tu RM500,000 atau RM5,000, buat sekadar tu. Tapi kalau lah dia mari 50 orang, harta yang kita nak bagikan ni banyak mana? Hanya RM50,000. Buat jamuan teh. Jamuan untuk bagi kepada mereka perasaan gembira kita kepada dia. Ini makna farzuquhum di sekitar sebahagian ulama mentafsirkannya. Jadi farzuquhum minhu, maka bagilah makan daripada hasilan harta itu secara tabarruk, secara semua orang rela. Orang daripada ashabul faraid yang akan terima pusaka ni, dia rasa tak apalah, RM10 seorang, kita berapa 5 orang, RM10 seorang jadi RM50. Buat apa? Buat jamuan sikit, bagi makan. Itu makna pada ayat. Sebahagian ulama lain kata farzuquhum dengan makna bagilah juga kepada mereka bentuk tabarruk. Tidak bagi makan, bagi daripada harta pusaka ini sedikit sebanyak, sanggup hati. Dikurang kerana kehadiran mereka. Farzuquh dengan makna bagilah kepada mereka rezeki daripada harta pusaka yang dapat free ini sebagai sanggup hati, tapi dengan cara tabarruk. Tabarruk apa makna? Derma. Keikhlasan masing-masing. Ni siapa nak bagi ni kepada orang mari ni, masuk dalam tabung ni. Sikit seorang akan bagi. Daripada tabarruk itulah, daripada penerima pusaka yang nak bagi sumbangan tu, dia masuklah dalam tabung tu. Ikut ikhlas masing-masing. Kemudian daripada itulah tengok-tengok jumlah banyak ni dah dapat, bagi sikit-sikit. Itu pun diterjemahkan. Wa qulu lahum, dan katalah kepada mereka yang datang ini qaulan ma'rufan, perkataan yang ma'ruf. Kami akan bahagikan sesama kami apa yang dapat daripada orang mati ini. Jadi kami tidak bolehlah nak besar-besarkan pembahagian ini, kerana kami akan agih dulu kepada orang berhak. Tinggal apabila telah dibahagikan semua kepada orang berhak, masing-masing dia akan buatlah apa-apa yang dia buat kebajikan. Tapi sekadar meraihkan majlis ini, sikit sebanyak dia bagi sanggup hati. Ini adalah satu cara nak membasmi keadaan. Sampai lama, orang pun tak mari. Manakala lah pergi ke majlis itu hanya sekadar minum teh, tak pergi pun tak apa. Jadi nak meraihkan dapat harta free, boleh bagi jamuan, kegembiraan. Orang datang bagi, tapi asalnya tidak begitu. Asalnya bukan pada mereka itu bahagian-bahagian pusaka. Kemudian teguran daripada Allah Ta'ala kepada orang yang menguruskan harta anak yatim, dia kena adil. Sebab dia sebagai pengurus, bukan harta dia. Dia sebagai pengurus, sebagai penjaga. Jadi anak-anak yatim yang mana harta-harta tadi dibebankan kepada dia, diserah kepada dia tanggungjawab untuk mengurus, dia kena sedar anak-anak yatim yang kematian ayah ini perlu dijaga dengan baik. Jangan abaikannya. Jadi dituju kepada orang-orang yang akan mengurus harta. Wal yakhshal ladina, hendaklah rasa takut sungguh orang-orang yang mengurus harta. Hendaklah rasa takut sungguh orang-orang yang mengurus harta. Kalau seandainya mereka ini yang jadi orang mati. Kalau seandainya mereka yang mengurus ni jadi orang mati,
lau taraku min khalfihim, kalaulah mereka sendiri mati meninggalkan selepas kematian mereka dzurriyyatan dhi'afan, anak-anak yang masih kecil lagi lemah. Apa jadi? Khafu alaihim, mereka juga takut dan bimbang ke atas zuriat itu. Apa akan jadi? Jadi kalau ada masa sekarang ni, kamu yang mengurus, kamu kena fikir kalau kamu sendiri mati meninggalkan anak-anak yang kecil, tidakkah kamu fikir kena ada orang jaga? Kalau kamu rasa kamu patut kalau kamu rasa patut ada orang jaga anak-anak kamu yang kecil, maka pada giliran kamu menjaga anak orang lain, kena jagalah juga dengan baik. Oleh kerana itu dalam tajuk ni falyattaqullah, maka mereka semua hendaklah takut pada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, hendaklah ucap ucapan yang betul menepati syariat. Jangan menyakiti, jangan menyembunyikan apa-apa yang sebenar. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Ini juga zajrun beserta takhwif ukhrawi, bahawa orang yang memakan harta anak yatim. Sama ada sebelum ni teguran atas dasar mengurus harta dengan tidak adil. Di sini dia makan harta anak yatim cara zalim. Makan dengan mana ambil? Makan dengan mana ambil harta anak yatim cara zalim? Tak kira dia guna untuk makan ke, dia guna nak bayar sewa rumah ke, nak guna untuk bayar insurans kereta ke. Tapi maknanya ambil harta anak yatim. Tapi cara zulmat, tak bayar. Tidak bayar dan tidak ada perjanjian nak bayar. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sebenarnya mereka menelan dalam perut mereka api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan pasti mereka akan memasuki neraka yang menyala-nyala. Bermulalah ayat bahagian-bahagian yang patut diperolehi oleh orang yang akan menerima pusaka daripada kaum kerabat terdekat. Jadi kaum kerabat terdekat terdiri pada 3 golongan. Mak ayah ke atas, anak ke bawah, dan suami isteri, pasangan. Itu saja faraid. Yang akan menerima harta pusaka ni kaum kerabat yang terdekat, mak ayah dia daripada atas sana. Jika mak ayah tak ada, atas pada mak ayah dia. Bawah pula anak dia, anak lelaki, anak perempuan, cucu dia kalau tidak ada anak. Yang ketiga, suami isteri. Inilah 3 golongan ashabul furud, orang yang akan dapat harta yang akan dibahagikan oleh Allah. Cuma kalaulah mereka golongan 3 ni tidak ada, barulah pergi kepada orang lebih jauh sikit, kepada saudara, kepada adik-beradik jauh sikit. Tapi selama mana ada 3 ni, lebih lagi lelaki, maka segala harta akan akan dibahagikan mengikut mereka ini sahaja, tidak akan terkeluar. Lalu bahagian dia macam mana? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bahagian untuk bahagian anak-anak. Allah Ta'ala telah memerintahkan pada harta yang ditinggalkan oleh kamu itu pada anak-anak kamu yang paling berhak anak. Ialah nisbah lidzakari, satu bahagian lelaki, mithlu hadzil unsayain, sama seperti 2 bahagian perempuan. Sama seperti dua bahagian perempuan. Kalaulah 2 beradik, laki perempuan, akan pecah 3. Pecah 3. 1/3 perempuan, 2/3 laki-laki. Ini bahagian-bahagian. Fa in kunna nisaan, sekiranya anak tak ada lelaki, ada perempuan, faqatnatain, lebih pada 2 atau lebih pada 2. Sebab dalam bahagian pusaka 2 sudah dikira jamak, sudah dikira lebih daripada 1. Jadi sekiranya mereka anak itu hanya wanita, tidak ada anak laki-laki, dan 2 ke atas, falahunna thulutha ma tarak, mereka ini akan dapat 2/3 daripada harta yang ditinggalkan, oleh ayah atau ayah dia. Dalam 2/3 inilah berkongsi adik-adik perempuan 2, 3, 4. Wa in kanat wahidatan, sekiranya anak perempuan sahaja yang ada, tapi seorang saja ada,
falaha nisfu, maka dia akan dapat 1/2. Untuk anak ni 1/2. Dia beritahu masalah jika anak perempuan. Lain-lain tu ada bahagian lain. Kalau 2 ke atas, 2/3. Kalau seorang saja, 1/2. 1/2 lagi ada hak dia. Orang lain akan dapat. Wali abawai. Setelah selesai masalah anak lelaki, anak perempuan, mak ayah pula. Wali abawaihi, bagi mak ayah jika kedua-duanya masih hidup. Likulli wahidin, masing-masing mak akan dapat, ayah akan dapat, minhuma, daripada berdua itu 1/6. Masing-masing akan dapat 1/6. Kalau kedua-dua ada, masing-masing akan dapat 1/6. Mimma taraka, daripada harta yang ditinggalkan oleh anaknya yang mati. 1/6 ini pun, in kana lahu waladun, jika si mati ada anak. Jika si mati ada anak, mak ayah akan dapat 1/6. Fa in lam yakul lahu waladun, sekiranya si mati tak ada anak. Tak ada anak semua-semua, tidak ada lelaki, tidak ada wanita. Jadi nisbah pada tidak ada anak ini, mak ayah dia dapat banyak. Wa warithahu abawahu, maka mak ayahnya lah akan mengambil pusaka itu. Banyak mana? Mak akan dapat 1/3, lebih lagi tu ayah. Fali ummihi thuluth, maka maknya akan dapat 1/3, sebab anak tidak ada, bakinya ayah. Setelah ditolak suami isteri, masing-masing ada bahagian. Mana suami pada, kalau mati isteri, kalau mati suami. Jadi fali ummihi thuluth, ibu akan dapat 1/3, yang lain lagi ayah dia akan dapat. Tapi kalaulah si mati itu ada adik-beradik, kalaulah si mati itu ada adik-beradik, maka 1/3 tidak akan lagi dibahagi kepada ibu ayah dia, ibu dia. Fa in kana lahu ikhwatun, sekiranya adik-beradik atau anak dia yang mati itu ada adik-beradik. Adik-beradik tak kira jenis mana sekalipun, maka ibu tidak dapat lagi 1/3, ibu akan dapat 1/6. Tak ada anak, tak ada adik-beradik, dapat 1/3 bagi ibu. Yang lain itu ayah. Tapi kalaulah adik-beradik ada, anak tidak ada, adik-beradik ada, maka ibu tidak boleh lagi 1/3, dia akan dapat 1/6. Baki dia, ayah akan dapat. Bermakna 1/3, sekiranya si mati tiada adik-beradik, tiada anak, ibunya dapat banyak, iaitu 1/3. 1/3 daripada jumlah semua. Yang lain-lain itu, jika ayah dia, maka ayah dia akan dapat. Lelaki akan dapat lebih. Jadi pembahagian ni, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah diselesaikan wasiat yang diwasiatkan, setelah diselesaikan hutang yang ada ditanggung oleh si mati. Jadi si mati ni tengok keadaan, dia ada hutang atau tidak ada hutang, dia ada wasiat atau tidak ada wasiat. Kalau ada hutang, maka hutang diutamakan. Selepas itu wasiat. Selesai dua tu barulah pusaka. Cuma dalam Al-Quran disebut wasiat dulu, selepas itu hutang. Jadi sebut dalam Al-Quran bukan bermakna diutamakan. Diutamakan dalam pembahagian adalah hutang. Sebab disebutkan dalam Al-Quran di sini wasiat terlebih dahulu, bermakna jangan lupa. Walaupun wasiat tidak akan ditagih, tidak akan dituntut. Biasanya wasiat tidak akan dituntut. Tidak seperti hutang. Hutang tuan dia mari tutup, sebab dia ada surat perjanjian. Oleh kerana wasiat biasanya diabaikan, sebab dalam perkara wasiat ini mengikut budi bicara waris. Kalau waris nak sempurnakan wasiat, maka jadi. Kalau tidak. Sebab penuntut tak ada, dia berlainan dengan hutang. Hutang kalau waris sembunyikannya pun, yang bagi hutang kepada si mati itu akan cari. Dia akan tunjuk bukti, dia akan tunjuk surat, dia akan tunjuk saksi. Di macam mana pun waris kena ikhtiar cari. Manakala wasiat tidak seperti itu. Wasiat seolahnya serah pada benda bicara waris.
Oleh kerana itulah Allah Ta'ala beritahu awal berbanding dengan hutang dalam ayat. Allah beritahu wasiat kena tengok. Kalau ada, maka selesaikan wasiat. Dan juga hutang, kena selesaikan juga hutang. Berarti pusaka itu akan dibahagikan setelah wasiat dan hutang diselesaikan terlebih dahulu. Jadi wasiat dan hutang diselesaikan lebih dahulu, tapi dalam pelaksanaan hutang kemudian wasiat. Dalam pelaksanaan hutang kemudian wasiat. Jadi Allah nak beritahu pada kita, kenapa ayah dapat banyak tu, kenapa anak dapat banyak ni? Aba'ukum wa abna'ukum. Ayah kamu ataupun anak dan anak kamu dengan jumlah yang dibahagikan oleh Allah Ta'ala, sebenarnya kamu tak tahu. Dengan akal kamu tak tahu siapa yang layak. Ayah kamu ataupun anak kamu, ataupun ayah kamu dan anak kamu. Ayah kamu ni usul, anak kamu ni furu'. Kamu dari segi akal, la tadrun. Kamu dari segi akal, kamu tak tahu. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Siapa di antara mereka ni, ayah ke atas apa, anak ke bawah ke, yang memberi faedah banyak kepada kamu. Kamu tak tahu dengan akal. Sini. La tadrun, kamu tidak tahu dengan kadar akal kamu, siapa mereka yang lebih hampir kepada kamu dari segi faedah. Allah tahu. Kurang kerana Allah tahulah, maka ini pembahagian yang Allah buat. Kamu tak tahu. Kamu wahai orang ada otak dan ada akal, seramai-ramai kamu tu kamu tak tahu siapa yang memberi faedah lebih kepada kamu, ayah ataupun anak. Kalau kamu tak tahu dan memang kamu tak tahu, Allah lebih tahu. Oleh kerana Allah lebih tahu, dialah yang aturkan bilangan dan jumlah. Fardhatan min Allah, sebagai suatu perkara yang fardu, yang wajib, yang tetap daripada Allah. Kurang kerana Allah tahu, kamu tak tahu. Kemudian dalam pembahagian ini, hamba kena sedar, innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah Ta'ala, dia maha mengetahui. Bukan sekadar tajuk pembahagian pusaka saja, perkara lain dia maha mengetahui. Hakiman, dia maha bijaksana. Di antara kebijaksanaan Allah, pembahagian-pembahagian ini yang diaturkan oleh Allah, di atas bijaksananya dia. Jika kamu menolaknya, mungkin kamu kata akal kamu lebih cerdik. Mungkin. Dan mungkin tak akan tak akan boleh disembunyikan apabila dibuat perbahasan, kamu akan keluar perkataan yang mengatakan kamu kata tak adil. Jadi tak adil dalam pembahagian faraid adalah dituju terus kepada Allah. Itu maknanya. Kamu tak boleh sembunyi. Kenapa ni bagi gini tak adil ni? Perkataan tak adil itu ni semua pada Allah Ta'ala, sebab Allah yang bahagikan. Jadi kalau kamu kata tak adil, maknanya kamu telah tuduh Allah tak adil, maka murtadlah kamu. Dalam 1 second itu saja, tiada agama. Ini asal bahasa dia. Bukan mudah. Dan manusia boleh membawa pada itu apabila dia cinta dunia. Apabila dia kedekut. Kedekut dan cinta dunia boleh membawa manusia itu kufur, mengingkari keadilan yang Allah telah tetap. Dan itulah sebenarnya. Sebab itulah dalam ayat ini pada hujung sekali, siapa tak boleh terima, kufur, Allah kata. Sebenarnya manusia tidak kufur. Dengan cara dia belajar, dia tak kufur. Tapi kalau dia tak belajar, boleh jadi kufur. Sebab dengan cara belajar, dia akan tahu memang cara ni adil. Ulama dalam perkara pembahagian harta faraid, dia siap tulis. Kenapa Allah Ta'ala beritahu kepada kita, orang laki-laki banyak ni, perempuan banyak ni, mak banyak ni, ayah banyak ni? Kerana di sudut akal pun ada keadilan. Apa makna? Maknanya akal manusia apabila dia tadabbur, dia kaji selidik, memang itulah yang paling adil. Tidak ada lebih pada itu. Itulah Allah Ta'ala yang maha adil. Di sini Allah kata aliman hakimah, dia maha mengetahui, dia maha bijaksana. Bermakna tidak bersetuju kepada pembahagian yang Allah aturkan. Suatu perkara boleh jadi berlaku, hamba itu menuduh Allah tidak maha tahu, menuduh Allah tidak maha adil. Dia kata
Tak adil, dia kata. Lepas tu cara macam mana adil? Dia pun bagi cara dia. Bermakna suatu pertembungan di antara cara otak dia dengan wahyu. Apa lagi? Pertembungan wahyu dengan nafsu, kufur. Dan kufur ni terbit pada tamak. Dan terbit pada jahil. Oleh kerana tamak pada harta, pada bukan dia cari harta orang lain. Harta tersepak begitu saja. Orang lain cari, orang mati tu cari. Tapi dia tamak. Tamak harta orang lain cari. Jadi dia sampai menuduh dalam tuduhan-tuduhan kepada syariat Allah Ta'ala ini tidak adil. Jadi sengsaralah dia di akhirat. Oleh katalah Nabi SAW atas tajuk faraid ini ada suatu hadis daripada hadis yang sahih daripada riwayat Abu Daud. Kesalahan seseorang itu dalam masalah faraid mungkin payah nak diselesaikan kerana mati dah. Kata seorang itu pada akhir hayat dia telah bagi dengan cara tak adil. Pembahagian masa hidup ni sama rata. Tapi dia dah bagi cara tak adil. Jadi oleh kerana dia bagi cara tak adil, menzalimi sebahagian anak, dia pun mati. Mati itu nak ubati dia payah. Sebab apa? Tak sempat bertaubat. Dia akan dapati kesalahan dia ni dia waktu nazak. Dia waktu nazak dan waktu ittirah. Waktu yang diperlihatkan kepada dia kesalahan, dia tak sempat bertaubat. Waktu Nabi kata orang yang membahagikan harta dengan cara tidak adil, sedangkan membahagikan harta semasa hidup, dia kena sama rata. Dia tak kira sama rata. Tapi dia tak buat sama rata, dia pilih kasih. Mana berlakunya perkara ini ketika dekat dengan mati. Biasanya gitulah, nak bagi harta ni biasa dekat-dekat nak mati. Bagi orang yang tak mahu, tinggalkan supaya dia jadikan faraid. Ikuran daripada tak adil itu, dia pun mati. Dan diperlihatkan kepada dia kesilapan dia semasa nazak, semasa dipertontonkan suasana yang dia akan tempuhi selepas dah mati. Nabi kita SAW kata sukar untuk dimaafkan kerana dia tak sempat bertaubat. Makna ibadat dia yang dia buat sebelum ini pun tak boleh nak menyelamatkan dia daripada hukuman Allah. Sedangkan kalaulah dia tahu selepas tu dan dia bertaubat, tarik balik, tapi dah masa dekat mati, dia hanya sedar semasa nazak, dia tak mampu lagi, dia waktu ittiraq, waktu dia sudah dikira tak mampu lagi nak berikhtiar, dan taubat dia ketika itu pun ditolak. Jadi ibadat dia sebelum tak boleh menutupi kesalahan dia untuk dihukum di akhirat. Itu nahas dia, bahayanya dia. Oleh kerana itu Allah beritahu supaya hamba beringat, innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dua kumpulan sudah dijelaskan, maknanya ayah, ibu, kemudian anak. Bahagian yang tiga, suami isteri. Mana suami isteri? Ini bahagian yang tiga, mengenai orang yang dapat harta faraid. Walakum, kamu suami, akan dapat nisfu, separuh. Ma taraka azwajukum, harta yang ditinggalkan oleh isterimu yang mati. Separuh itu pun dengan syarat, illam yakul lahunna waladun, sekiranya isteri yang mati itu tiada meninggalkan anak. Sama ada anak daripada kamu atau anak sebelum bila-bila, tak kira. Asalkan dia tidak ada anak, maka kamu akan dapat separuh. Fa in kana lahunna waladun, sekiranya mereka yang mati, isteri yang mati itu ada anak, sama ada dengan kamu atau anak daripada suami lain, maka kamu tak boleh lagi ambil 1/2, wa falakumur rubu', maka kamu wahai suami akan dapat harta isteri itu 1/4 mimma tarakna, daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri. Itu pun juga min ba'di wasiyatin yusina biha, setelah ada wasiat yang diwasiatkan oleh isteri sebelum mati, dijelaskan dahulu, ditunaikan dahulu. Au dainin, itu pun setelah hutang yang ditanggung oleh isteri, dijelaskan dahulu, dilangsaikan dahulu. Selesai masalah suami. Isteri pula, walahunna, bagi isteri pula, ar-rubu', dia akan dapat 1/4 mimma taraktum, daripada harta yang ditinggalkan oleh kamu bila kamu mati. 1/4 ini illam yakunna lakum waladun, sekiranya kamu tidak ada anak, baik anak dengan dia atau ada anak dengan isteri lain, ya isteri akan dapat 1/4. Fa in kana lakum waladun, sekiranya kamu yang meninggal itu ada anak,
sama ada anak dengannya atau anak dengan isteri lain, lalu isteri akan dapat berapa? Falahunna thumunu, maka mereka isteri akan dapat 1/8 mimma taraktum, daripada harta yang kamu tinggalkan. Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, itu pun setelah diselesaikan wasiat yang kamu pernah wasiatkan sebelum mati, audaini, itu pun setelah dilangsaikan hutang yang kamu tanggung sebelum mati. Jadi semua ni bahagian-bahagian dicantum semua. Isteri banyak mana? Kalau mati suami, isteri banyak mana? Mak ayah ada tidak ada? Kalau ada, banyak mana? Kemudian lain pada tu, anak lelaki. Kalau tidak ada anak, barulah pecah-pecah kepada keadaan-keadaan yang seterusnya. Keadaan seterusnya, in kana rajulun yurathu kalala. Sekiranya lelaki yang mati itu, dia diwarisi, sekira lelaki yang akan diwarisi itu, sekiranya lelaki yang mati yang akan diwarisi itu, kalalah, tiada meninggalkan anak, tiada meninggalkan mak ayah. Orang akan terima pusaka ada dalam ayat ni, tak ada. Namanya kalalah. Sekiranya seorang yang akan diwarisi itu, kalalatan, mak ayah pun dah tidak ada, anak pinak pun dah tidak ada. Anak pinak tu mana semualah, anak dia, cucu pun tidak ada. Begitu juga wanita. Awi merata. Wanita yang akan diwarisi itu, dia tidak ada lagi mak ayah dia, dan dia tidak ada lagi anak cucu cicit dia. Kemudian siapa yang ada? Ashabul furud tak ada. Orang lain ada lagi. Ashabul furud saja tidak ada. Ashabul furud mana orang yang diberitahu oleh Allah sebelum ayat ni. Jadi mak ayah dia dengan anak tak ada. Dia ada, yang adanya walahu akhun. Dia ada adik-beradik. Sama ada adik-beradik laki-laki atau ukhtun, atau adik-beradik perempuan. Seorang saja ada. Sama ada seorang laki-laki atau seorang adik-beradik perempuan. Maka kalaulah ada adik-beradik, falikulli wahidi minhum as-sudus. Kalau ada lelaki ataupun wanita, dia sama saja dalam perkara adik-beradik ni, tidak beza wanita lelaki, masing-masing akan dapat 1/6. 1/6. Fa in kanu, kalaulah mereka itu adik-beradik itu ramai, fa in kanu, sekiranya mereka adik-beradik itu ramai, lebih pada itu, fahum syuraka'u fi thuluth, maka mereka berkongsi dalam 1/3. Mana adik-beradik yang lebih pada itu akan berkongsi lebih pada 1/3. Berkongsi pada 1/3. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain, itu pun setelah diselesaikan wasiat, dan jika si mati ada wasiat, dan diselesaikan hutang jika si mati ada hutang. Ghairu mudharin, dengan tidak membahayakan. Apa makna tidak membahayakan? Yang ini tidak membahayakan waris-waris yang sepatut dapat diabaikan, atau tidak membahayakan dengan cara pembahagian itu tidak tepat. Tidak tepat. Wasiyatan minallah. Ayat ni, wasiyatan minallah ni masdar bagi ayat yang pertama tadi. Yusikumullah. Ayat pertama tadi apa? Ayat yang ke-11. Mula-mula ayat ke-11 tu, sini Allah Ta'ala adakan wasiyatan minallah. Yusikumullah wasiyatan. Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu dalam pembahagian-pembahagian ini, wasiyatan, satu perintah yang sangat tegas. Wasiyatan minallah, satu perintah yang sangat tegas. Wallahu alimun halim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha menyayangi. Setelah diberitahu bahagian-bahagian dalam pusaka, Allah beritahu, kata dia, tilka hududullah, itulah dia sempadan-sempadan agama Allah dalam pembahagian harta. Tinggal lagi, orang dah tahu ni nak ikut atau tak mau ikut. Itu sempadan agama Allah dalam pembahagian harta atau pusaka. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan siapa yang boleh mentaati Allah dan Rasulnya dalam pembahagian ini. Sebenarnya dalam pembahagian harta pusaka, sini adalah dipanggil asas
Asas pembahagian. Keadaan ni adalah asas. Dia boleh jadi orang ni ada, orang ni tidak ada, siapa mati dulu, berbagai-bagai. Jadi penjelasan lebih detail adalah daripada Nabi kita SAW. Jika tidak cukup daripada hadis baginda, tengok kepada pembahagian para sahabat. Sampai tahap sama-sama sahabat pun dia ada perselisihan. Di kalangan pembahagian siapa yang lebih, siapa dia kurang. Setelah daripada Al-Quran dan hadis sudah tidak ada penjelasannya. Kalaulah ada baki harta, pembahagian seterusnya, itu ada sikit sebanyak perselisihan di kalangan para sahabat. Jadi oleh kerana ada sikit sebanyak perselisihan di kalangan sahabat, maka ulama fuqaha mujtahidin ini mereka juga akan memilih. Nak pilih cara Abu Bakar ke, nak pilih cara Zaid bin Sabit ke, atau nak pilih cara Abdullah bin Mas'ud ke, maka di situ mereka ijtihad, mereka akan tengok dari segi dalil dan bukti. Mana dasarnya begini. Dasar pembahagian adalah seperti mana Allah beritahu bahawasanya dia adil. Adil disebut pada zaman jahiliah dan adil sampai ke akhir zaman. Maknanya zaman jahiliah dulu begitu teruk, dibawa kepada satu perundangan yang jelas adil. Dan keadilan ini bukan sekadar zaman Nabi, bukan sekadar zaman sahabat, berkekalan sampai akhir zaman. Jadi wa may yuti'illahu wa rasulahu, dan siapa yang boleh mentaati Allah dan Rasul, yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah akan memasukkannya ke dalam kebun-kebun syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, berkekalah mereka di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, ya demikian itulah kejayaan yang sangat besar. Kemudian wa man ya'sillah, sini wa man ya'sillah bermakna wa man lam ya'taqid, yang tidak percaya. Siapa yang mendahkai Allah dan Rasul, tidak mempercayai pembahagian Allah ini, itulah sebenarnya pembahagian. Derhaka dua. Satu derhaka tak percaya, satu derhaka dia percaya tapi dia tak mau ikut. Tak mau ikut dosa besar. Tak mempercayai kufur. Sini untuk terjemah kepada tak derhaka ni kepada tak mempercayai, kerana natijah nanti kekal dalam azab. Natijah ayat ni kekal dalam azab. Jadi ulama tafsir terjemah wa may ya'sillah dan wa may ya'taqid. Siapa dia yang mendurhakai Allah, yang tidak percaya kepada apa yang Allah telah tetapkan dan Rasul tetapkan, wa yata'adda hududahu, lalu dia melanggar sempadan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, yadkhuluhu nara, dia akan Allah Ta'ala akan memasuknya ke dalam neraka, khalidan fiha. Jadi khalidan fiha, kekal ni untuk kafir. Dia kekal bukan untuk orang buat maksiat biasa, kekal untuk kafir. Jadi oleh kerana kekal untuk orang kafir, jadi maksiat di sini adalah kepercayaan, akidah. Jadi wa may ya'sillah, siapa dia yang mendurhakai Allah dan Rasul, yang tidak mempercayai undang-undang dan ketetapan daripada Allah dan Rasul, dan dia melanggari, dikurang-kurang itu Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kekal di dalamnya, sebab dia sudah jadi kafir. Walahu adzabun muhin, baginya azab sangat menghinakan. Peraturan yang ke-8, wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum, perempuan yang melakukan fahisyah. Fahisyah ni apa dia? Iaitu zina. Min nisaikum, daripada perempuan-perempuan kamu yang sudah berkahwin. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, kena pastikan ada saksi ke atas perempuan itu, 4 orang saksi dari kalangan kamu yang beriman, yang di kalangan kamu orang Islam. Fa in syahidu, maka sekiranya ada 4 saksi bersaksi di atas zina itu, fa amsikuhunna fil buyut, tahanlah mereka dalam rumah, jangan bagi mereka keluar, hatta yatawaffahunnal mautu, sehingga sampai ajalnya, tak boleh keluar rumah, bagi makan, bagi minum, tak boleh keluar rumah lagi. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah Ta'ala akan adakan untuk wanita yang berzina ini jalan keluar yang bukan sekadar ini. Jadi jalan keluarnya seperti mana dijelaskan dalam ayat lain atau hadis lain.
Itu wanita yang berzina, yang sudah kahwin, rejam setelah cukup 4 saksi. Jika tak kahwin lagi, watan sekata watan dan nafyu am, buang daerah setahun. Walladhani, lelaki sama lelaki-laki. Walladhani, 2 orang lelaki-laki. Ya'tiyaniha, yang melakukan fahisyah. Fahisyah ni perbuatan keji sesama lelaki. Dalam tafsir sebut bermakna liwat. Minkum di kalangan kamu. Fa'aduhuma, sakitilah mereka. Ini pun ayat, jalan keluarnya sudah diberitahu oleh Nabi dalam hadis. Fa'aduhuma, sakitilah mereka berdua. Fa'in taba, sekiranya mereka berdua bertobat setelah disakiti. Wa aslaha, dan kedua-duanya memperbaiki kehidupan. Cara baru, cara yang lebih baik, yang lebih soleh. Fa'aridu anhuma, berpalinglah kamu semua daripada mencela dan mencaci mereka. Innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Apabila Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani, taubat itu jenis mana? Taubat ada 2. Taubat yang dilakukan sebelum mati dalam ikhtiar ada kemungkinan makbul. Taubat yang berlaku tanpa ikhtiar, iaitu waktu ittirah, waktu nazak, taubat jenis itu tak dimakbulkan. Jadi taubat 2 jenis. Taubat yang sudah dibuat tapi sudah terlewat. Taubat dibuat pada masa yang sudah terlewat, dia panggil taubat ittirah, taubat yang terdesak, waktu nazak, tidak akan diterima. Taubat yang diterima adalah taubat yang dibuat dengan cara ikhlas dan dibuat sebelum mati dalam masa ikhtiar. Ada harapan diterima, bukan wajib, ada harapan diterima. Jadi 2 jenis taubat Allah beritahu. Ayat ni adalah tarhib kepada taubat. Innamat taubatu 'ala Allah. Allah Ta'ala sesungguhnya akan menerima taubat lilladzina ya'malu su', bagi mereka yang melakukan kesalahan, dosa kecil atau dosa besar, bijahalatin, dengan sebab nakal, dengan sebab jahil. Sebab jahalah bukan bermakna tak tahu, jahalah dengan makna sudah tahu. Sebab tu sebahagian ulama tafsir mereka terjemah jahalah dengan makna hamaqah, tahu tapi buat. Maknanya dia buat dengan keadaan dia nakal, tolol. Satunya dia buat dengan keadaan jahil. Jadi dua-dua termasuk. Dia melakukan kesalahan, dosa kecil atau besar dengan keadaan jahil, atau dengan keadaan tolol, atau dengan keadaan nakal. Dia tahu dia buat juga. Summa yatubun, kemudian mereka ini suatu hari dia bertaubat. Min qaribin, dalam masa terdekat. Apa makna? Dalam masa dekat makna dalam masa ikhtiar. Itu makna terdekat. Tak mati lagi. Dalam masa terdekat, yakni dalam masa tempoh tak mati lagi, sebelum mati, dalam tempoh ikhtiar. Faulaika yatubullahu alaihim, orang yang bersifat seperti itu, bertaubat jenis itu, Allah Ta'ala boleh menerima taubat mereka. Tidak wajib menerima, Allah Ta'ala boleh menerima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui hati-hati hamba yang bertaubat ikhlas atau tidak. Hakiman, Maha bijaksana, iaitu dia adakan peraturan supaya hamba guna peraturan itu untuk bertaubat. Walaysati taubatu lilladzina ya'malu sayyi'at, dan tidaklah akan diterima taubat bagi orang yang melakukan kejahatan dan keburukan, dosa kecil atau besar. Dia tangguhkan taubat. Tangguhkan hatta sehingga sampai waktu ittirar, habis waktu ikhtiar. Ada hatta sini nak beritahu yang tak terima taubat tu ditangguhkan. Masa waktu ikhtiar sebelum mati ditangguhkan. Bila dia bertaubat, hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga hadir ajal seorang mereka, sehinggalah dia tangguh kepada apabila hadirnya, sampainya ajal seorang mereka. Qala, berkata ia pada waktu nazak, berkata ia pada waktu ittirah, waktu dia tak mampu nak ikhtiar dah. Inni tubtul an, sesungguhnya saya bertaubat dah sekarang.
Sesungguhnya saya bertobat sekarang. Sekarang ni mana? Waktu ittirar. Waktu yang tidak makbul lagi doa. Tidak makbul lagi taubat. Nabi SAW jelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, Allah yaqbalu taubatal abdi. Allah Ta'ala sentiasa menerima taubat hamba. Ma lam yughargir, selama mana nyawa tak sampai ke halqum. Itu tempoh dia. Ma lam yughargir, selama mana hamba tu tak sampai nyawanya ke halqum. Sebab jika sampai nyawa ke halqum, mana waktu itu telah bertukar daripada waktu ikhtiar kepada waktu ittirar. Bila waktu ittirar tidak ditimbulkan juga. Tidak diterima juga. Jadi seperti itulah ayat ni. Qala inni tubtul an. Dia berkata, sekarang ni saya bertobat. Memang semua orang bertobat, tak terkecuali siapa pun. Semua orang bertobat pada masa ittirar, pada masa terdesak, pada masa nyawa sudah sampai ke halqum, pada masa dipertuntunkan kepada mereka tempat dia akan pergi neraka atau syurga. Jadi Allah tak terima lah. Jadi walaisat, maknanya tidak lagi taubat itu diterima kalau tahap itu, kalau tahap ittirar. Dan juga walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak juga diterima taubat orang yang mati dalam keadaan kafir. Keadaan dia akidah rusak, tak betul, tak akan diterima. Ulaika atadna lahum adzaban alima, mereka-mereka tadi disediakan kepada mereka itu azab yang sangat pedih. Kita bagi masa 15 minit, kita sambung balik. Assalamualaikum. Peraturan yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ini juga pembatalan rasam jahiliyah. Jahiliyah dahulu ditulis oleh ulama tafsir, mati saja seorang suami, maka wali dia cepat-cepat mencampakkan kain kepada balu. Siapa saja kain dia sampai kepada balu itu jadi milik dia. Ini resam jahiliyah. Mana mati saja suami, mana-mana wanita, wali mereka ni berebut. Kalau dia dapat tutupkan kain dia kat wanita itu, telah jadi milik dia. Telah jadi milik dia. Dia boleh kahwin, dia boleh jual beli, dia boleh buat macam-macam. Jadi Allah Ta'ala batalkan resam dengan cara ni. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal bagi kamu wahai orang beriman, kamu memiliki atau mempersakai wanita-wanita dengan cara paksa. Yang ini seperti resam jahiliyah. Tidak halal lagi bagi kamu mewarisi wanita-wanita yang kematian suami dengan cara paksa. Wala ta'dhuluhunna, dan jangan pula kamu menyusahkan mereka sehingga menyebabkan mereka bayar kepada kamu sesuatu bayaran untuk membebaskan mereka daripada itu. Tujuan kamu menyusahkan litadhabu bi ba'dhi ma ataitumuhum, supaya kamu dapat ambil sebahagian daripada mahar yang diberikan oleh suami, yang diberikan oleh suami. Jadi wanita itu satunya dia tak dapat pusaka, tapi tak semestinya dia tidak dapat pusaka. Dia tidak ada harta. Dia mungkin dapat harta daripada pemberian siapa-siapa. Boleh jadi suami dia bagi, boleh jadi adik-beradik dia bagi, boleh jadi sahabat andai dia bagi. Jadi harta tu tetap harta isteri atau harta wanita. Tiba-tiba bila suaminya meninggal, lalu perkara dan resam jahiliyah, wanita itu siapa cepat dia dapat dengan cara menutup kain ke atas wanita. Maka apabila telah menjadi milik orang yang menutupkan kain ke atas wanita itu, maka dia akan menyusahkan. Nak kahwin pun dia tak bagi dan sebagainya. Sehingga wanita itu bayar kepada dia, kepada wali yang mewariskannya, yang mewarisinya. Jadi kamu menyusahkan mereka untuk mewarisi atau untuk mengambil harta wanita itu. Jadi wala ta'dhuluhunna, kamu wahai wali-wali yang mengambil wanita itu dengan cara paksa, jangan kamu menyusahkan mereka untuk kamu ambil sebahagian harta yang kamu bagi kepadanya.
Jadi kamu ni, kamu sendiri ataupun suami dia atau siapa-siapa, illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinatin, kecuali yang wanita itu melakukan perbuatan fahisyah yang jelas. Apa makna fahisyah yang jelas? Ulama dalam perkara ini berbagai-bagai pandangan. Di antara lain, kecualilah mereka melakukan nusyuz yang jelas, melakukan nusyuz yang jelas, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kamu naklah gauli mereka itu dengan cara ma'ruf. Cara ma'ruf tiga perkara lah diambil di segi tiga perkara, di segi tutur kata, di segi duduk bersama, dan di segi pakaian dan juga makanan. Ma'ruf di segi tutur kata, di segi pergaulan tutur kata, pergaulan tempat tidur, dan pergaulan di segi makan minum. Semua tu diambil kira. Fa in karihtumuhunna, sekiranya kamu tak menyukai mereka itu dengan sebab tertentu, kamu kena sabar. Fa asa an takrahu syai'an, mungkin kamu tak suka dengan tabiat kamu akan sesuatu yang ada padanya, wa yaj'alallahu fi khairan katsira, Allah Ta'ala akan jadikan padanya kebaikan yang banyak. Mungkin daripada wanita itu kamu akan dapat zuriat, yang zuriat itu akan melahirkan banyak perkara dan banyak faedah. Perkara yang ke-10, wa in aradtum istibdala zawjin, sekiranya kamu ingin menggantikan isteri baru tempat isteri lama dengan cara menceraikannya. Wa ataitum ihdahunna qintara, sebelum itu kamu telah bagi mahar yang begitu banyak kepada isteri pertama, lalu kamu nak tukar, nak ganti dengan kahwin isteri baru dan menceraikan isteri lama, maka fala ta'khudhu minhu, maka kamu janganlah ambil daripada mahar yang kamu bagi, walaupun dia qintaran, walaupun dia harta yang sangat banyak, kamu tak boleh ambil lagi daripada harta yang banyak itu syai'an sedikit pun. Sebab setelah berlakunya perkahwinan dan setelah berlakunya perhubungan suami isteri, maka seolah-olah harta yang dibagi kepada isteri sebagai mahar dikira hangus, dia tidak menjadi hak lagi kepada suami. Tapi jahiliah tidak. Mana jahiliah tidak begitu. Atakhudhunahu buhtanan, adakah kamu nak ambil semula harta yang merupakan mahar yang kamu bagi itu buhtanan? Sini buhtan masdar dengan makna isyafa'in. Hal keadaan kamu akan membohongi dengan cara berbagai-bagai helah kamu, ataupun membohongi dengan makna membuat sesuatu tuduhan yang tak berlaku kepada wanita itu supaya dia dibayar, ataupun kamu nak ambil semula mahar dengan cara ithman mubin, dengan cara zalim. Zalim adalah cara yang menyebabkan dosa yang jelas nyata. Kenapa tak boleh ambil semula mahar? Kerana wa kaifa ta'khuduna, bagaimana kamu nak ambil semula qintaran, mahar yang banyak itu, yang kamu bagi banyak itu. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, sedangkan telah berlakunya pergaulan yang bebas di antara kamu dengan satu sama lain. Afdha dengan mana telah berlakunya pergaulan yang luas di antara kamu dengan yang lain di segi hubungan suami isteri. Jadi perkara itu sudah cukup untuk membatas dan menyekat daripada ambil semula mahar. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka isteri telah ambil perjanjian untuk taat kepada kamu, perjanjian yang sangat kuat kerana akad. Perjanjian yang kuat kerana akad. Kerana akad itu sendiri menyebabkan wajibnya wanita patuh pada suami. Akad itu sendiri menyebabkan wanita itu wajib patuh pada suami. Jadi mereka telah ambil daripada kamu perjanjian yang sangat kuat semasa akad nikah. Bermakna sebelum akad nikah, hubungan dengan ayah dia kuat. Apabila akad nikah berlaku, bertukar hubungan dengan ayah dia kembali kepada suaminya lebih kuat. Itu makna perkahwinan. Jadi mereka telah ambil daripada kamu perjanjian yang sangat kuat kurang kerana akad nikah. Oleh kerana itulah apabila berlakunya akad dan berlakunya perhubungan suami isteri,
Sebanyak mana kamu bagi sebagai mahar, kamu tak boleh ambil balik. Peraturan yang ke-11. Wanita yang boleh dikahwini dan wanita yang tak boleh dikahwini. Oleh kerana wanita yang tak boleh dikahwini terhad, maka Allah beritahu pada itu. Lain pada ni, semua boleh. Wala tankihu ma nakaha abakum minan nisa. Kamu janganlah pula mengahwini perempuan yang telah dikahwini oleh ayah kamu. Minan nisa, daripada wanita. Illa ma qad salafa, kecuali zaman jahiliyah. Kecuali zaman jahiliyah. Zaman mereka tidak tahu hukum. Itu pun setelah mereka tahu hukum, mana-mana mereka yang telah berkahwin diminta bercerai. Ada di antara yang kita telah baca dalam hadis, dia masih lagi tidak bercerai atau berkahwin dengan bekas mak tiri dia. Mana dia berkahwin dengan mak tiri dia setelah dia meninggal. Maka Rasulullah SAW zaman khalifah diarahkan sebagai pancung. Jadi illa ma qad salaf dengan makna apa yang berlaku sebelum wahyu turun. Sebab ia merupakan resam jahiliyah. Jadi Allah kata illa ma qad salafa, kecuali resam sebelum yang berlaku sebelum turunnya ayat-ayat ini. Innahu, sesungguhnya kahwin dengan isteri ayah atau mak tiri, kana fahishatan wa maqta, ia merupakan suatu perkara yang keji di segi akal, dan wa maqtan, perkara yang dikutuk di segi masyarakat. Wasa asabila, dan jalan yang paling buruk. Hurrimat alaikum, diharamkan kahwin kepada kamu, ke atas kamu, ibu kamu, hingga ke atas. Wa banatukum, anak perempuan kamu hingga ke bawah. Wa akhawatukum, adik-beradik kamu, adik-beradik perempuan kamu. Jenis apa pun adik-beradik. Wa ammatukum, dan mak saudara daripada pihak ayah. Wa khalatukum, mak saudara daripada pihak ibu. Wa banatul akhi, anak saudara adik-beradik lelaki. Wa banatul ukhti, anak saudara perempuan adik-beradik perempuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu yang pernah menyusukan kamu. Wa akhawatukum min ad-radha'ah, adik-beradik perempuan yang menyusu sama dengan kamu. Wa ummahatu nisa'ikum, dan juga ibu mertua kamu. Jadi ibu mertua dengan anak tiri dah berbeza. Ibu mertua, kalaulah satu orang tu kahwin dengan mana-mana anak perempuan dia, walaupun tak bersetubuh, tetap tak boleh lagi berkahwin dengan ibu mertua. Berlainan dengan mana-mana perempuan yang kita akad nikah dengan dia, sebelum bersetubuh bercerai, kita boleh kahwin dengan anak perempuan, anak tiri. Itu saja beza. Jadi wa ummahatu nisaikum, wa ummahatu nisaikum, dan juga mertua-mertua kamu. Sama ada kamu pernah bersetubuh dengan anak perempuannya setelah kahwin atau tidak. Wa raba'ibukum, dan juga anak tiri. Anak tiri juga haram nikah dengan anak tiri. Anak tiri jenis mana? Allati fi hujurikum, yang biasanya di bawah jagaan kamu. Min nisaikum, daripada isteri kamu. Allati dakhaltum bihinna, yang kamu bersetubuh dengan. Jadi anak tiri yang biasanya duduk dalam jagaan kamu, daripada isteri yang kamu bersetubuh, haram nikah. Tapi fa illam takunu dakhaltum bihin, maka sekiranya kamu tak bersetubuh dengan ibunya, fala junaha alaikum, maka tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk berkahwin dengan anak tiri. Jadi itu saja beza. Kalau berkahwin dengan anak, ibu mertua tak boleh, sama ada bersetubuh atau tidak bersetubuh dengan anak. Tapi kalau berkahwin dengan ibu, jika sudah bersetubuh dengan ibu dia, maka anak tiri tak boleh. Tapi jika tak bersetubuh, dibenarkan. Ayat ini kata, fala junaha alaikum, maka tidak menjadi kesalahan pada kamu. Wa halailu abnaikum, dan juga menantu perempuan. Alladzina min aslabikum, daripada anak kandung kamu, bukan anak angkat. Bermakna menantu anak angkat tak apa. Seperti mana Nabi SAW kahwin dengan Zainab binti Jahsy, merupakan menantu angkat Nabi. Sini min aslab dengan makna anak kandung, mana menantu daripada anak kandung kamu, tidak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtain, dan menghimpun sekaligus
dua adik-beradik perempuan. Sama ada dua adik-beradik perempuan ataupun adik-beradik perempuan dengan mak saudara dia. Illa ma qad salafa, kecuali yang berlalu zaman jahiliah. Inna Allah kana ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Juga haram kahwin perempuan orang lain, yakni isteri orang lain. Wal muhsanatu minan nisa, wanita-wanita yang sudah berkahwin. Mana wanita-wanita yang ada suami, minan nisa, daripada kalangan wanita Islam, illa ma malakat aymanukum, kecuali hamba perempuan. Kecuali hamba perempuan. Kitab Allahi alaikum. Ini semua hukum Allah yang ditetapkan ke atas kamu. Ini semua hukum Allah yang ditetapkan ke atas kamu. Mana semua ini adalah golongan wanita yang tak boleh dikahwini sampai bila-bila. Manakala perempuan yang boleh dikahwini, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Perkara yang ke-12 adalah wanita-wanita selain pada ini, selain pada yang disebut pada ayat tadi, semua halal. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan kepada kamu lain pada yang disebutkan tadi. Ini peraturan yang ke-12 adalah wanita yang halal, yang boleh dikahwini. Cuma syarat-syaratnya ialah, syarat-syarat yang diberitahu dalam ayat ini juga di antara pembasmian cara jahiliah. Dulu jahiliah, dia isteri ada, gundik pun ada, hamba saya pun ada. Wanita simpanan pun ada, laki-laki simpanan pun ada. Jahiliah semua ada ni. Yang hidup begini ada. Jadi Allah Ta'ala basmikan dengan ayat yang kita akan baca. Mana dulu kahwin, berzina, lepas tu perempuan-perempuan yang menjadi pelacur, laki-laki yang dijadikan lelaki simpanan oleh perempuan kaya, dan perempuan-perempuan yang menjadi perempuan sulit bagi laki-laki, dan juga hamba-hamba saya. Hamba-hamba saya. Perkara-perkara ini adalah perkara yang berlaku zaman jahiliah yang Allah Ta'ala jelaskan di sini. Iaitu kamu dihalalkan berkahwin dengan siapa saja perempuan selain pada apa yang disebutkan tadi, tapi dengan syarat antabtagu bi amwalikum. Kamu mengahwininya dengan cara bayar belanja. Tabtagu ni dengan mana kamu cari dengan cara bayar mahar. Yang kedua, muhsinin, betul-betul untuk mengahwini atas syariat Islam. Bayar belanja, maknanya bayar mahar. Yang kedua, muhsinin, betul-betul berkahwin untuk menjaga syariat ataupun atas panduan syariat. Ada wali, ada saksi sebagainya. Yang ketiga, ghairu musafihi, tidak dengan maksud untuk berzina. Musafih ni tidak kerana maksud untuk berzina. Dia ada bayaran kepada perempuan, tapi bukan atas syariat, tapi maksud untuk berzina semata-mata. Maksud untuk berzina semata-mata. Bayaran juga, tapi untuk berzina semata-mata. Famastamta'tum bihi minhunna, maka mana-mana wanita yang kamu telah bersetubuh. Istamtum sini maknanya kamu telah bersetubuh, dapat menikmati daripada mereka setelah melalui perkahwinan yang sah, maka fa'atuhunna ujurahum, maka kamu kena bagi kepada wanita itu mahar. Waktu yang wajib dibagi mahar setelah bersetubuh. Fardhatan, suatu ketetapan yang wajib daripada Allah. Walaupun dia wajib, dia ada kelonggaran. Walaupun mahar itu wajib, dia masih ada kelonggaran. Wala junaha alaikum, tidak menjadi kesalahan kepada kamu wahai suami, fima pada mahar taradaitum bihi, yang saling setuju mempersetujui, selepas pada ditetapkan nilai atau jumlah. Tidak menjadi salah di atas kamu nak tambah, nak kurang atau nak batalkan. Jika ada mempersetujui salah sesama kamu, selepas kamu tetapkan jumlah sekian-sekian, maknanya dia ada satu bentuk kelonggaran. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Perkara yang ke-13,
tak mampu nak kahwin dengan wanita biasa kerana mahar dan kerana belanjanya yang tinggi. Diberi peluang kepada mereka bagi mengawal diri pada zina untuk berkahwin dengan hamba. Cuma lahir anak daripadanya, tetap anak tu akan jadi hamba sebab anak akan ikut ibu. Anak akan ikut ibu. Jadi pada zaman jahiliah dulu, mahar kepada orang biasa mahal. Manakala mahar untuk hamba sahaya murah. Begitu juga belanja rumah tangga ini untuk orang biasa tinggi. Tapi untuk hamba sahaya tidak usah. Jadi oleh kerana nak jaga daripada dosa berzina, lalu diberi peluang untuk berkahwin dengan hamba. Atas dasar harus, tidak atas dasar sunat. Jadi waman lam yastati' minkum qawlan an yankihal muhsanat al-mu'minat. Siapa yang tak mampu di kalangan kamu lelaki, qawlan, harta yang boleh diguna untuk mengahwini wanita-wanita merdeka yang beriman. Wanita-wanita merdeka yang beriman. Sebab yang beriman ini berarti sunat orang Islam. Wanita merdeka dia ada dua jenis. Orang Islam atau orang Ahlul Kitab. Orang Islam atau orang Ahlul Kitab. Jadi, sesiapa yang tak mampu dengan kamu, harta atau belanja yang cukup untuk mengahwini perempuan-perempuan merdeka yang Islam, yang bukan Ahlul Kitab, maka bolehlah dia kahwin. Sini muqaddar, falyankih mimma malakat aymanukum. Maka boleh dia kahwin daripada hamba perempuan yang dimiliki oleh sesiapa dengan persetujuan tuan dia. Maka boleh dia kahwin dengan hamba perempuan yang dimiliki oleh kamu. Oleh kamu sini adalah oleh siapa-siapa yang memilikinya. Min fatayatikumul mu'minat. Hamba pun mesti syarat hamba-hamba perempuan itu yang beriman, tidak juga hamba yang kafir. Jangan keliru dengan orang tu ada hambanya sendiri. Orang hamba ada hamba sendiri ni orang kaya. Dia boleh setubuhi hamba dia, tak perlu kahwin. Kahwin adalah orang lain. Orang lain nak kahwin dengan hamba satu orang. Jadi dia minta izin dengan tuan dia untuk kahwin. Jadi kos untuk kahwin dengan hamba murah. Jadi kalaulah tidak ada kemampuan harta untuk kahwin orang merdeka yang beriman, maka berkahwinlah dia dengan hamba yang dimiliki oleh kamu. Kamu sini tuan yang memiliki perempuan itu. Jadi hamba perempuan jenis mana? Min fatayatikumul minati, daripada perempuan-perempuan hamba yang mukmin. Sebab ada perempuan hamba yang kafir. Yang kafir tak boleh. Wallahu a'lamu bi imanikum. Allah lebih tahu keadaan iman kamu. Boleh jaga atau tak boleh jaga daripada zina. Ba'dukum min ba'din, setengah kamu adalah setengah daripada yang lain. Maknanya oleh kerana manusia tak mampu nak kawal diri daripada nafsu, lalu Allah bagilah dia kelonggaran untuk kahwin dengan hamba. Tapi hukumnya hanyalah sekadar harus. Kenapa? Orang merdeka kahwin dengan hamba, anak tetap jadi hamba. Jadi meramaikan hamba ni tidak digalakkan. Meramaikan hamba tidak digalakkan. Tapi oleh kerana nak mengawal nafsu, takut berzina, Allah tahu iman seorang tu tak dapat kawal. Maka Allah Ta'ala bagi kelonggaran untuk kahwin dengan hamba. Kahwin dengan hamba. Sebab kos semua ni adalah murah. Kenapa tak boleh kahwin dengan hamba? Sebab apa? Sebab kenapa tak boleh kahwin dengan hamba? Sebab ada larangan. Kononnya hamba tak boleh berkahwin dengan orang merdeka. Allah beritahu memang boleh. Sebab ba'dukum min ba'd. Setengah kamu adalah daripada setengah yang lain. Setengah kamu adalah setengah daripada setengah yang lain. Fankihuhunna bi'idni ahli. Untuk cara berkahwin dengan hamba ni, kamu kahwinilah hamba-hamba perempuan itu yang beriman itu dengan izin tuannya. Sebab tuan dia ada dua, satu lelaki, ada tuan perempuan. Wa atuhunna ujurahun. Bagilah mahar kepada tuannya. Sini bagilah mahar kepada tuannya. Mahar perempuan tu, perempuan hamba tu kena bagi kepada tuan dia bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Dan perempuan yang akan dikahwini itu, perempuan hamba yang akan dikahwini itu juga jenis muhsanat,
Perempuan yang jenis memelihara juga diri daripada zina. Memelihara diri daripada zina. Sebab apa? Sebab zaman jahiliah, perempuan diguna untuk pelacuran. Duit bagi kepada tokek. Tapi bentuk pelacuran. Ini sudah menjadi suatu budaya meleluasa zaman jahiliah. Ada hamba tu jual apa hamba ni? Selain pada khidmat rumah, dia juga digunakan untuk menjadi pelacuran. Hasil pelacuran tu bagi pada tuan. Jadi hamba sekadar untuk jadi pelacur. Sini Allah Ta'ala kata, tidak, hamba dikahwini muhsanatin, hal keadaan perempuan itu bukan untuk jadi pelacur, bahkan untuk jadi isteri. Muhsanat, untuk jaga diri dia daripada nafsu yang jahat. Ghaira musafihat, bukan untuk tujuan berzina. Ghaira musafihat ni bukan untuk tujuan berzina dengan ramai lelaki. Yakni, setelah dia berkahwin, maka dia tak boleh lagi didatangi oleh laki-laki lain. Hatta tuan dia sendiri pun tak boleh. Hatta tuan dia sendiri pun tak boleh. Tak boleh campur aduk. Dulu, dia sebagai pelacur, bayar kepada tuan. Orang ni pun boleh, orang tu pun boleh. Apabila berkahwin dan cara lama tu dibatalkan, maknanya hanya dimiliki oleh satu orang lelaki. Satu orang lelaki. Dan orang lelaki ni dia dua kemungkinan boleh berlaku. Sama ada hamba lelaki, sama ada orang merdeka lelaki. Hamba lelaki pun boleh kahwin sama-sama hamba. Ataupun orang merdeka lelaki kahwin dengan hamba. Dan dibayar mahal kepada tuan. Dan tidak boleh dikongsilah lagi perempuan hamba itu dengan laki-laki lain. Mana apabila dia dah berkahwin, itulah saja suami dia. Sebab jika dia berzina setelah kahwin, dia akan dihukum separuh daripada hukuman merdeka. Oleh kerana itulah muhsanatin ghaira musafihat. Perempuan hamba juga dia berkahwin untuk jaga maruah agamanya, tidak untuk menjadi pelacur yang berzina dengan ramai lelaki. Wala muttakhidati akhdan, dan juga bukan perempuan-perempuan yang menyimpan laki-laki tertentu. Perempuan yang menyimpan laki-laki tertentu sebagai laki-laki simpanan. Di semua yang diberitahu oleh Allah Ta'ala adalah resam dan budaya jahiliah yang berleluasa. Jadi semua ni adalah kait-kaitnya. Kalimah-kalimah yang disebut ni adalah ada kaitan dengan peristiwa sebelum untuk dibasmikan. Fa'idha uhsin, maka apabila dikahwininya perempuan itu, fa'in atayna bifahisyah, maka sekiranya dia melakukan fahisyah di zina juga, fa'alaihinna, maka hukum ke atas perempuan yang berzina setelah dia kahwin, oleh kerana dia hamba, nisfu, separuh ma'alal muhsanat, kepada perempuan merdeka. Separuh daripada hukuman yang dikenakan kepada perempuan merdeka. Kalau perempuan merdeka yang berzina 100 watan, maka dia kenal 50 watan. Ma'alal muhsanati minal adab. Dzalika liman khasyiya al'anata minkum. Pelonggaran berkahwin dengan hamba sebenarnya dibenarkan oleh Allah kerana untuk orang yang takut al-anata. Takut lemah untuk jaga nafsu dia lalu membawa kepada zina. Dikatakan. Dzalika yang demikian bolehnya kahwin dengan hamba-hamba perempuan walaupun dia tidak sunat, dia diharuskan liman khasyiya al-anata, kepada orang merdeka atau orang hamba yang takut al-anata, tak boleh kawal nafsu dia hingga membawa kepada zina. Minkum dengan kamu orang Islam. Wa antasbiru khairul lakum. Dan jika kamu dapat sabar sehingga dapat harta dan kahwin dengan orang merdeka juga, tidak hamba, khairul lakum, itu cara lebih baik. Kerana dengan cara kahwin dengan perempuan merdeka, anak akan merdeka. Tapi kahwin dengan hamba, perempuan hamba, maka anak ikut ibu dia. Ibu hamba, maka anak pun hamba. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Mengampuni lagi Maha Mengasihani. Syariat yang Allah Ta'ala tetapkan ini untuk hamba. Yuridullahu, Allah Ta'ala ingin sebenarnya daripada syariat-syariat demikian, liyubayyina lakum, untuk memberi penjelasan kepada kamu, kebaikan untuk kamu. Penjelasan kebaikan untuk kamu. Mana buat seperti ini, ada pahala dan tidak ada dosa. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan memberi kepada kamu pimpinan jalan-jalan orang yang berjaya sebelum kamu, daripada golongan nabinya, daripada golongan pengikut-pengikut nabi yang dikira mati dan ahli syurga. Inilah cara mereka dulu.
wa yatuba 'alaikum, dan Allah Taala nak menerima taubat kamu supaya kamu bertaubat di atas kesalahan-kesalahan yang lampau dan kembali kepada cara yang benar. Wallahu alimun hakim, dan Allah Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum, dan Allah Taala ingin memberi kepada kamu peluang menerima taubat kamu dengan rahmat-Nya. Allah Taala ingin menerima taubat kamu dengan bagi kepada kamu cara yang betul dan supaya kamu tinggalkan cara yang salah. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, manakala orang yang jiwa dan juga perjuangan dia ikut hawa nafsu, dia ingin daripada kamu antamilu mailan azima, supaya kamu berpaling daripada agama yang adil ini sejauh-jauh mungkin. Jadi dua cara. Allah Ta'ala ingin supaya kamu bertaubat. Jika kamu terlanjur sebelum ni, ada jalan keluar. Bagi tujuan nafsunya, ini cara-caranya. Tapi wa yuridul ladzina yattabi'una syahwat. Jadi ada di luar sana manusia yang ingin ikut hawa nafsu semata-mata. Jadi perjuangannya untuk ikut hawa nafsu semata-mata. Dia ingin dengan cara kamu tak ikut syariat, antamilu mailan azima, kamu berpaling jauh daripada syariat yang sebenar yang membawa kepada kamu kufur dan juga neraka. Yuridullahu an yukhaffifa ankum, Allah Taala ingin daripada undang-undang tadi meringankan kamu. Wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia dicipta dhaif. Manusia dicipta dhaif, baik dari segi badannya, baik dari segi kemampuannya. Peraturan yang ke-14 mengenai harta benda. Setelah diberitahu peraturan dari segi kahwin, hidup rumah tangga, di sini muamalah, peraturan mengenai pencarian rezeki juga kena adil. Tidak semestinya adil hanya duduk dalam rumah tangga, tapi pencarian bebas. Tidak. Bahkan kena adil dalam pencarian. Di antaranya ialah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan, iaitu kamu mengambil harta kamu sesama kamu dengan cara salah. Cara salah daripada syariat namanya zalim. Cara menepati syariat namanya adil. Jadi janganlah kamu mengambil harta sesama kamu dengan cara salah. Illa an takuna tijaratan sadiratan antarabi, kecuali melalui perniagaan yang terbit daripada persetujuan di antara kamu yang berurusan. Perniagaan tukar menukar, tapi melalui persetujuan dalam berurusan. Wala taqtulu anfusakum. Kemudian peraturan seterusnya digabungkan sekaligus, daripada harta boleh jadi bunuh. Tengok, daripada harta inilah kadang-kadang membawa kepada pembunuhan. Jadi wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu bunuh sesama kamu. Sini disebut bunuh diri, bukan makna bunuh diri orang tu, bukan bunuh diri sendiri, bunuh sesama kamu. Janganlah pula kamu bunuh sesama kamu, biasanya berpunca daripada pada harta, biasanya. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Ta'ala menyayangi dan mengasihi kamu dengan adanya peraturan, iaitu segala-gala yang diberitahu oleh Allah ini adalah adil, yang menjauhkan kamu daripada pecah belah dan pembunuhan. Natijah di akhirat datang bunuh. Wa man yaf'al dzalika, siapa-siapa yang melakukan demikian bunuh, udwana, secara zalim, udwana, secara permusuhan. Apa makna secara permusuhan? Iaitu membunuh orang yang tak berhak dibunuh. Dia bersalah, dia meragut, tapi hukum bunuh tidak boleh. Contohnya, sesiapa yang melakukan demikian bunuh, udwana, kerana semata-mata permusuhan, lalu membuat tindakan tidak menepati, dia buat kesalahan yang tak patut hukum bunuh, dia hukum bunuh. Au zulman, ataupun dia tu tak ada buat kesalahan langsung, memang zalim betul-betul. Dia ada dua gambaran. Satu orang tu buat salah ni hanya kadar potong tangan, tiba-tiba kita bunuh. Jadi orang bersalah yang dibunuh dipanggil udwana. Orang tak bersalah langsung, bunuh juga zulman. Jadi siapa yang melakukan pembunuhan dengan cara udwanan dan zulman, fasawfa nuslihi nara, pasti kami akan memasukkannya, menghukumkannya dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, tidakkan hukuman demikian bagi Allah mudah sahaja.
kita akan sambung insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين.